adalah kawasan rekreasi di Ulu Bendor, Kuala Pilah. Kawasan rekreasi Ulu Bendor, Kuala Pilah ni dah lama wujud sejak tahun 1990-an. Dan dianya memang ramai pengunjung setiap tahun dan setiap bulan. Kejap lagi kita akan sampai ke Bukit Putus. Ini dia kawasan ni yang panggil Bukit Putus, Kuala Pilah. Ini adalah kawasan yang menghubungkan Kuala Pilah ke Seremban. Ini kawasan ni memang banyak haiwan liar. Memang banyak haiwan liar berlintas. Tapi jangan takut. Kadang-kadang haiwan liar tu jinak. Ini adalah jalan ke Bukit Putus lama. Dan ni adalah jalan Bukit Putus baru. Kita dah masuk ke kawasan Seremban. Kita berada di puncak dia. Okey, ini kalau kita tengok sebelah sana adalah Bandar Seremban. Tapi disebabkan berkabus tak dapat nampak tengok. Kawasan ni memang kaya dengan hutan semula jadi. Nampak kan berkabus. Kalau tadi kami mendaki, kejap lagi kami akan menurun daripada Bukit Putus ini dalam masa 5 minit lah. Nampak kan kawasan Bukit Putus ni memang kaya dengan flora dan fauna. Pemandangan flora dia memang menarik sebab banyak pokok-pokok yang tinggi-tinggi lampai. Bagi pecinta hutan memang suka tengoklah pemandangan kat sini. Bestnya tempat Seremban ni kan, Bukit Putus ni kan, dengan seronok.